Oh, abang. Abang nak resipi sup ni bang. Ni resipi sup ni. Darah hitung 86. Yes, maknanya saya dah biasa bagi dah resipi ni gampang kan. So mana yang baru follow saya kan tak ada nak tengok ataupun scroll bawah-bawah kan. So nanti kita akan share lagi sekali. Tapi saya nak abang satu benda kat abang. Kalau betul-betul mau kan resipi sup saya ni darah hitung 86, resipi asal usul bapak saya. Dah betul saya sampai bapak saya sampai ke saya. 3 generasi dah saya boleh bagi geng. Tapi saya nak tengok komen di bawah dulu. Mau ke tak mau? Kan? Komen nak banyak kan. So saya nak tunjuk ni kita dah buat dah. Kalau hangpa nak betul-betul saya nak bagi detail punya kat hangpa. Kan? Jom kita tengok. Kita buat dulu sup ni, saya nak tunjuk kat hangpa apa barang yang saya pakai. Okey ni. Kita dah pakai bawang. Bawang blender ni kita pakai dalam 10 kilo, bawang halia, bawang kecil dan sebagainya. Kita bubuh dulu kan. Okay, geng. Kita bubuh ni. Daun bawang putih. Terus seleri. Rempah sup tomeh darat kita. Rempah sup tomeh kita utara punya kan. Kita akan share. Tapi saya mau hampa tolong komen dulu bagi nak. Saya akan buat balik video secara detail punya kat hangpa nah. Insya-Allah geng. Geng, kita hari Selasa ni kita buka macam biasa. Hari Selasa ni kita buka macam biasa. Hari Malaysia kita buka macam biasa. Makan. Di Twin Cafe Sup 88. Kan. Ni segala mak neko semua ada dalam ni bawah. Kan. Kalau saya tengok apa nak lagi, saya buat lagi satu video pasal sup saya detailnya. InsyaAllah hampa komen, pakai komen lah. Saya akan share resipi, kongsi resipi dengan apa dan share resipi dengan apa. Resipi yang dah return 86 je lah. InsyaAllah kau tengok semua barang-barang. Tengok semua barang-barang ada. Pok panjang, pok tola, tulang, ekor, kelempung, hati, urat. Kan. Tulang ekor, gearbox semua ada. Kemudian ni, tomeh darat kita. Bawang tomeh darat kita lah. Kita bubuhkan semua ni dia. Sup ni kita kena lama masak dah. Kalau betul-betul yang nak komen di bawah insya-Allah. Ni hari Selasa, hari cuti Malaysia, kita buka macam biasa dah.